Kita pakai ketam. Sebab dah hidup banyak mati. Kita akan plan B lah. Ketam hidup. Ada tinggal 2 ekor. Tak check lagi. Rek, penyaruh Rek. Gulung. Dah kena tu. Ha. Ada ke? Alah, apa tu? Lucu, sayang. Eish. Asal dia makan ekor asal kita makan ekor tak. Aku sudah telan tadi ni. Temuntah balik. Nampak balik. Lagi tukar dah lah. Ha? Dah hidup. Dah hidup. Dia muntah balik tu. Dia muntah balik kan? Dia muntah balik. Oh, dia tengah tenang. Dia dah habis pasang. Ni aku nak surut ni. Kalau surutnya. Ni sikit dia. Oh, banyak. Bawa lauk goreng lah. Tak pergi ampun tu. Alamak, lepas ke? Aduh. Lucu lagi. Rabuk lagi. Aduh. Salah. Mata kecil je. Ini besar dah. Aduh, dah kendul je. Dah bengkok habis dah. Kita mati ke apa? Ya, buntal. Kemil. Buntal lah. Buntal. Buntal lagi. Cetak lah. Buntal lah double. Aku dah nak mekor buntal ni. Buntal ni. Double lah. Nasi buntal. Itulah. Dah 6 ekor ni. 6. Saya pandang macam buntal. Tu ke? Apa ke sana punya? Tu ke? Long pun dah lesen tu ke? Dah gulung. Kepala planting ni. Hari tu senangnya ni ketuka pula. Jari aku ni. Tu lah. Tukar. Cabut je. Boleh mana-mana. Kalau cocok badan ni. Asal kau bergigil? Nak ketuk bawah. Dia patah kan? Baru ikat tali ni. Ni lama. Ini kita macam buntal je lah. Ni yang ketujuh ni. 7 ekor gunting. Baru ikat mata ni. Dah habis dah.
Boleh gila lah aku punya ni. Agak galah pun buntal, pakai perempuan pun buntal. Kelak sempame. Tak boleh baling kuat, boleh slow je. Karen. Kena juga. Aduh, ada juga. Ada, tak baling kuat pun kena juga. Oh, dah shake tu. Oh, 9 lah. 9. Oh, dah kopi. Depan tu lah. Jangan cabut mata kail lu. Tak. Mau sangat tu. Oh, Sana. Sana tak apa. Tiba-tiba kerja electrician. Sejuk dia. Tu dah jam. apa? Mana? Ada ikan. Sembilang lagi. Where now you go now. Where now you fall now. Like a laughing. Hah? Dah lah. Bilang kata sejuk. Tak bawa sengat lebih? Dah ada orang ingat. Sudah dibuang. Dia nak pindah. Pindah sana. Lagi pindah banyak. Allah. Karen tu. Masuk tak? Masuk tu. Mau ketuk juga ni. Sini dah ikannya. Turun rumah. Dah besar. Dah besar. Oh. Bukan 2 depa. Dia punya karen dia. Bagak.
Yang nak kan? Macam ni. Kau letak joran kat pancang dulu. Letak balik joran kat pancang. Letak macam kau pacak dia. Ikan letak kat batu tak apa. Kau tak pegang tak apa. Letak dulu joran kat pancang. Ni cara handle ikan besar kalau dekat ni. Buka lidah. Buka berambut. Buka bil lagi. Buka berambut. Bawa ke sana. Ikan terus letak dalam tong, lepas tu pakai pelayar. Strike off camera. 9 lagi seekor. Pasal tadi nak duduk makan boleh. Tu ke lama ngetuknya tu. Sangat dibuang betul-betul Okey dah. Bang, tegakkan kita sikit. Longgar sikit. Oi, Pasal ni. Jalan sikit sini. Jalan sikit kiri. Dia dah penat? Belum lagi. Dia tak penat lagi. Ya, buat live ah. Ni ada dekat bujur di sini. Dia bujur ni tu. Oh, depan-depan tu dia melompat cantik. Ini. Aku kena cangkuk muka dia. Tak apa, ini. Ni pegang dia punya ni. Bawa insang tu. Nampak besar geng. Bawa kira juga ni. Cangkuk terus Hafiz, cangkuk terus. Dengan cuba. Cun. Woi, licin bagong. Bagong geng. Ya. Tempat kita tengok berapa kilo. Kita dapat tengok mana ikan dah. Lega lah. Lihat. Kuning. Ada gaji. Kita geng Zul. Kita geng. Udang kopek Udang hidup. Ada geng tu. Nanti dia cakap tengok rod ni long putus sana pakai pelibas je. Okey tu kan, kita tengok berapa kilo kan. Ada timbang ke? Ada. Mantap. Dalam bak aku ada timbang. Bukan ikan kita lah. Ikan kita kalau pertama tadi aku rasa tak tahu Atin. Bukan ikan kita, ikan Zul lah. Kita punya minggu lepas dapat. Lain. Ni tu ikan. Masuk sini.
Abang ada semangat Long. Tadi dah. Okay, pandang kamera. Hai. Nanti tak gambar serap. Macam ni saya, macam ni. Tangan ke depan. Cantik. Macam libat anak aku. Okay. Dah. Sama macam abah yang kita cakap tu. Haji ni kan besar sikit kan? Besar lah, 10 kilo. Ni ambil gambar. Aduh, kamu. Ni video tau. Video? Aduh. Tak apa lah. Tolong ambil gambar. Nanti boleh snap kan? Phone aku sikit. Kita dapat rasa pegang setelah sekian lama kan. Dapat first cakap tak pernah ambil gambar. Kena dirikan sikit, tak nampak muka siakap ni. Okey, ngau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, cukup lah sekali kau orang. Dah. Belukang. Cakap. Bukanlah, gelama papan. Lama papan. Dah macam cakap tadi. Apa tu? Ke pari ni? Pari ni? Tukar. Kejap. Gancu. Kejap, gancu. Kena gancu. Aku dah pegang, kena gancu. Masalahnya dia pergi depan tu. Aduh. Siap betul lah. Aku dah gancu dah. Betul ke tidak tu? Menekan ke tidak? Tadi nampak dah ayak-ayak. Takut ke dia pari. Kena. Sangkut. Ni ada ni. Rekod je. Mantaplah member. Oh, dia menekan. Okay, member ni hasrat member kat sini nak tarik pari. Ni dia kena. Ngam tengah borak dengan member. Oh, akhirnya member dapat buka lesen pari yang dia nak. Ni Zain. Turun nak pergi sini. Muka ada Ikan ke sini nak turun bawa. Turun bawa ke depan sikit. Pindah belah sini. Pindah belah kanan ni. Pindah kanan. Aku tak tahu. Jap. Kau bawah. Aku tak tahu. Tak tahu apa benda Kanan lagi. Ni tak panjang balik. Panas kan? Tadi mengangguk-angguk tu orangnya. Ayak-ayak. Bukan pari. Apa benda ni? Berlin. Aduh. Member. Belut Kakak malu kau jangan celaka aku viral muka kau ni. Celaka betul. Daripada jauh dah angguk-angguk. Gancu. Sekali Berlin. tak boleh tarik tadi. Siap tak boleh tarik tu. Siap betul lah. Kenal Aduh. Dari tadi dah lah. Penat aku bawa gancu ni. 9 dah masuk belakang. Ui, saiz kosong. 9 dah masuk belakang. Alamak. Long, balik belakang Long. 9 dah masuk belakang. Tu ikan. Kejap. Ribu.